Ni dia orang nak keluar dah. Dah ni. Bangau itu pasti, Kumpau itu benar. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Kita kembali semula untuk trip Kelong Kupang Sabak Bernang, mencari pari, jenahak dan semilang. Trip kali ini kita bersama dengan Ai Pelausa. InsyaAllah nanti kita update. Seperti biasa kawan-kawan, SOP kena jaga. Scan dulu. Halo bang. Kelong kosong dah ni, dia orang dah keluar dah. Dah balik dah. Hari ni kita berbekalkan umpun-umpun. Kita mencari semilang dengan gelama besar-besar sikit lah, insyaAllah. Okay. Jadi tengok ni, yang ni Sifu Yordan. Sifu Yordan pun sedang mengambil gambar. Hai. Tengah mengangkut barang. Yang ni Sifu Yordan. Sifu Yordan pun sedang mengambil gambar. Ni Tok Guru Bentara Luar. Tengah memindahkan. Okey. Okey, baik. Dengan kakak ada air. Umpan udang. Soto misai panjang. Bukan janggut panjang. okey. Okey. Untuk naik, para peserta naik. Jom bawa bob. Jom bawa bob. Padu abang rupa ni. Padu. Simpatlah modal sikit. Dia ada aku tengok muka aku sendiri boleh tak? Tunggu pusing kan? Dah, ya. Dia betul? Pusing. Okey, sedang menikmati pemandangan.
lubang sepak bola ni dia ada 4 kelong. Kelong 3 di sana tu kelong 1 dan 4 dan ni kelong 2. Okey. Jadi boleh berhubung dengan dia punya kontak person lah, dia akan kita letak di akhir video. Okey. Jadi kita dah sampai kelong. Kita buat naik barang-barang. Okey. Alright. Kita dah sampai kelong. Alright, nanti kita simpan barang dan kita set up corak. Guys, cara-cara kita nak keluarkan pompon dari sarang dia. Okay, dia kita jolok kayu ke dalam sarang dia dan keluar. Pompon ni sesuai sangat untuk main ikan semilang. InsyaAllah. Jenaha pun ni kita. Jenaha pun ambil ni. Baik. Oh, pandai dia curinya. Pandai dia curi. Pandai dia curi. Ha? Woi, besar gelama bang. Woi, sedap ni. Sedap. Apa rasa? Buang ikan. Woi, gelama sedap ni. So lama. Sikit takut tu. Dah, buang ikan. Takut sikit lubang jatuh lubang ni. Okey. Ambil tong putih depan kosong. Ada tong putih kosong depan. Ha? Tong polister yang orang tinggal. Okey guys, sahabat-sahabat. Sekarang kita apa? Kita tunjuk cara untuk potong sotong kurita. Sotong kurita untuk dijadikan umpan. Okey. Jadi sebagai langkah pertama untuk memudahkan kita pegang kepala dan sebelumnya kita matikan dia dulu. Okey. Kita matikan dia dulu. Yalah. Matikan dia dulu. Ada orang potong sikit-sikit dia punya janggut dan sotong tu masih bernyawa, jadi agak tidak dikemanusiaan. Untuk kita sebagai pemancing dijadikan umpan. Disebabkan umpan masih banyak dan sekarang pun dah hampir pukul 1. Pagi pertama pun baru je dia naik kan. Jadi untuk jam-jam terakhir ni kita pakai satu joran dengan 3 ataupun 4 janggut dia sesungut. Okey. Jadi untuk mencangkuk umpan ni, kita ambil paling atas sesungut dia tu, bahagian paling atas cangkuk.
sesungguh dia tu, janggut dia tu ke bawah dan berjuntai jatuh. Ikan ngap. Okey, bersedia untuk buat balingan. Kayuh laju sampai telajak bawah. Alright, orang belakang jaga. Okey, sahabat-sahabat, settle. Baru on. Man, man. Apa? Kuat. Akhirnya. Ya. Akhirnya. Situ. Dah gelap ah. Tak apa. Kisah. Kau nampak lah. Akhirnya. Jangan cakap abang tak payung ha. Ini adalah proses untuk memotong umpan sotong. Yang ni dipanggil sotong anjing ya. Kulit anjing. Kulit anjing. Kita matikan dia dulu. Sebagai peri kehaiwanan. Badannya pun kita cangkuk buat umpan. Sekali memandang badan dia. Kalau kecil kita buat 3 janggut ke 4 janggut ke. Kalau kecil bagi belah 2 je dah lah. Alright. By Sifu Abang Saad. Ada. Oi, ada. Apa dah mau ke? Sudah. Tok, man. Tak mana menyauk. Free ya. Tak apa. Untuk menuangkan cepat. Hari
Hari kedua guys. Hari ke-22. Aduh, kakinya lututku, ya Allah. Langkah pertama kita potong dia punya sengat dulu untuk langkah-langkah keselamatan. Okey. Okey, kawan-kawan, ni dipanggil sotong apa? Entah. Sotong mentah, tapi dia punya selungut dia panjang. Dia punya janggut dia tu panjang. Harga dia dalam lebih kurang RM15. 10 ke 15 ringgit. 10 hingga RM15 per ekor. Yang ni kita pakai satu sesungut dia tu untuk satu joan. Yang ni pari cukup marah ni. Pari cukup marah. Pari apa malah. Tu dia. Dia dah ada dalam 7 hingga 8 eh. 8 kaki. 8 kaki. Kalau tak cacat lah. Itu normal lah. Yang last kita tinggal kepala. Dengan dua je. Alright kawan-kawan, sekadar perkongsian. Okay kawan-kawan, ini cara saya lah memasang umpan bagi sotong kurita yang janggut panjang ni kan. Saya akan masukkan daripada atas. Okey, dan keluarkan balik. Alright, keadaan dia macam tu. Kita mencari pari yang ketiga guys. Bang, jaga. Untuk bomo pari.
Romo Pari sedang beraksi. Tengah baca ayat-ayat zikir apa. Bangau itu pasti. Kumpau itu benar. Okey, sudah balik, sudah pulang ke pangkuan keluarga.